Okey geng, kalau korang perasan aircon Saga korang tiba-tiba tak sejuk padahal gas masih penuh, kemungkinan besar punca dia kat sini. Kelas magnetic compressor ini dah KO. Ini dia kompresor lama yang dah dikeluarkan. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana Pomen pasang kelas magnetik yang baru. Simple saja tapi kena buat dengan betul supaya tidak cepat rosak. So, ini kita ganti dengan yang baru, original spek Saga. Jom kita tengok cara pasang. Ini adalah kelas magnetik yang baru. Pastikan model sama, konektor sama dan bearing pusing smooth. Okey. Lepas tu kita pasang klip supaya dia tak keluar. Pastikan ketat dan letak sedikit grease. Letak sedikit grease pada bahagian yang satu ni. Okey, kena tekan ataupun kena ketuk perlahan-lahan guna sebatang kayu. Jangan direct, mesti guna sebatang kayu supaya dia masuk ngam-ngam pada kedudukannya dan sila pusingkan untuk sama ada dia lancar berpusing ataupun tidak. Okey, dia dah Pomennya dah check. Lepas tu pasang lagi satu lagi klip pada bahagian depan kompresor ni supaya dia tak terkeluar. Untuk safety, lebih safety, ada dua klip. Okey, last part pada bahagian kompresor ini, dan Pomen tu cek lagi sama ada kedudukan cun atau tidak, supaya pusingan pada bahagian kompresor ni cun. Untuk mengelakkan tidak berfungsi, kena cek betul-betul dan pasang bahagian yang last pada bahagian kompresor ni. Okey, abang Pomen dah pasang skru dan ketatkan dengan mesin skru. Okey, lepas tu kena test sebelum pasang full. Kita kena test. Pomen kata kena test dulu sama ada berpusing ataupun tidak. Okey, Pomen telah test dan berfungsi dengan baik.